dekat. Hai semua, kali ini kita ke Karnival Tentera bersama rakyat di Nui Syam, Kuala Ketil, Kedah. Karnival Tentera Darat yang dianjurkan ini padat dengan pelbagai program yang dianjurkan oleh Tentera Darat Malaysia. Di sini terdapat pelbagai gerai jualan yang melibatkan perangan cendera hati dan cendera mata serta makanan dan minuman viral di seluruh Malaysia. Aset-aset ketenteraan yang berada di sini memang sangat menyedihkan. Kita akan merasai satu suasana yang sangat berbeza dari tempat lain. Kita dibenarkan untuk menaiki kesemua aset ketenteraan ini dengan pengawasan pegawai tentera. Jangan tak tahu, senjata-senjata yang digunakan di sini merupakan senjata yang sebenar. Karnival Tentera Darat bersama rakyat ini memang satu program yang dapat mendekatkan rakyat bersama tentera. Tengoklah si kecil ini begitu teruja dengan contengan di muka oleh abang askar ini. Kita sendiri berpeluang untuk menyaksikan pelbagai senjata yang digunakan oleh tentera semasa peperangan. Baik, sekian saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.